Taziah kita ucapkan kepada ahli lima Parlimen Larut yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Boleh tak? Jerlun minta laluan. Jerlun ni tak ada kacau, tak sebut pun Jerlun ni. Sila gulung masa dah, pengurusi minta sila gulung. Apa nanti dia kata sila duduk. Nanti dia kalau disebut dengan saya, sila duduk. Bila sila ada gulung. pandangan menyebut bahawa amanah perlu dibubarkan dan masuk dalam PKR, apa pandangan? Jalun. Apa dah? Tak perlu jawab. Okey. Saya sikit saja lagi. Kepada warga dan juga masyarakat di negeri Sabah yang akan berhadapan dengan pilihan raya pada 29 hari bulan ini nanti. Nak makan roti gardenia, makanlah. Sebab nanti Parti Islam Malaysia PAS, dia nak bagi roti gardenia. Makan roti gardenia, tapi undi pangkah Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan juga Kerajaan Madani. Dan yang terakhirnya, yang berhormat pengerusi, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada ahli Parlimen Putrajaya yang kabarnya akan dilantik sebagai Ketua Pembangkang dalam Parlimen Malaysia. Taziah kita ucapkan kepada ahli lima Parlimen Larut yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Selamat bertugas ahli yang berhormat daripada Putrajaya. Terima kasih. Ini bahas kesihatan, bang. Yang berhormat tak perlu berpolitik dalam Dewan. Ya. Main Sekarang politik.